Pemandu Yakuza Jepun itu segera menunjukkan kemarahan yang melampau hanya kerana kejadian semasa tatu. Saya akan menatu lubang besar di kepala buluh awak. Awak percaya atau tidak? Penatua tua itu segera menjawab, saya tidak berniat untuk menyinggung. Dengan serta-merta, seorang bawahan tiba-tiba membawa sepucuk surat. Bos Yakuza tidak faham kandungannya dan membukanya dengan sembarangan, tanpa disangka-sangka sekumpulan pasir hitam yang pelik mengalir keluar dari dalamnya. Penatua tua yang berdiri di sebelah, melihat kejadian ini segera ketakutan. Ternyata bertahun-tahun yang lalu, orang tua ini juga pernah menerima sepucuk surat serupa yang dimeteraikan dengan lilin merah. Tiada siapa yang pernah menerima surat itu dapat bertahan lebih daripada 2,5 saat. Satu-satunya sebab dia terselamat daripada musibah ini adalah kerana kedudukan jantungnya yang luar biasa terletak di sebelah kanan. Oleh itu, dia bernasib baik dapat menyelamatkan nyawanya. Sementara bos Yakuza mengejek orang tua itu, seorang pengikut yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba terputus separuh kepalanya. Darah segar dan otak bertebaran di seluruh lantai. Gadis-gadis muda yang ketakutan melampau pucat lesi dan menjerit tanpa henti. Sebelum bos Yakuza sempat bertindak balas, lampu-lampu tiba-tiba padam. Pangkalan itu tenggelam dalam kegelapan sepenuhnya. Semua orang segera panik tergesa-gesa mengambil senjata dan tegang menunjuk ke arah kegelapan sekeliling. Tiba-tiba seorang bawahan ditarik kuat oleh rantai besi yang muncul entah dari mana. Dalam sekelip mata badannya terkoyak seperti kertas. Pemandangan berdarah ini menyebabkan semua orang ketakutan dan hancur luluh. Semua orang seperti gila mengacukan senjata api ke merata arah. Peluru berterbangan seperti hujan. Di mana sahaja peluru tiba, di situ hancur lebu. Serpihan berterbangan. Walaupun kuasa tembakan kuat, malangnya ia tidak berkesan. Musuh seolah-olah bersimbiosis dengan kegelapan, bersembunyi seperti syaitan di setiap sudut. Mereka menggunakan kegelapan sebagai tirai dan kesunyian sebagai bilah. Tubuh mereka yang aneh muncul dan menghilang, bergerak seperti ilusi tanpa bunyi. Setiap kali menyerang hanya ada cahaya dingin yang melintas. Jejak mereka tidak dapat dikesan, membuatkan orang ramai tidak dapat menangkap atau menghalang mereka. Samseng geng itu jatuh seorang demi seorang. Dalam sekelip mata, tempat kejadian yang dahulunya bising dan huru-hara telah menjadi sunyi sepi dan mematikan. Hanya bos Yakuza yang tinggal sendirian di dalam genangan darah, ketakutan sehingga hilang kawalan membuang air kecil. Apabila sasaran telah dimusnahkan sepenuhnya, bayangan gelap yang selalu bersembunyi dalam kegelapan pekat, perlahan-lahan muncul. 57 tahun yang lalu lelaki tua itu bernasib baik terselamat daripada kematian, tetapi kali ini dia tidak lagi bernasib baik. Mungkin anda pernah ingin tahu tentang organisasi pembunuh upahan yang terkenal di dunia. Mata semua orang sering tertumpu kepada CIA dan KGB, menganggap mereka adalah jelmaan bahaya. Walau bagaimanapun, mereka tidak tahu bahawa di sudut tersembunyi sejarah masih tersembunyi satu kuasa misteri, iaitu sebuah syarikat pembunuh upahan ninja. Berlangsung selama ribuan tahun yang dipanggil Ojunu, ahli-ahli mereka dilatih secara neraka sejak kecil. Kadar lemak badan dikawal di bawah 3%. Kepadatan serat otot 3 kali ganda daripada orang biasa. Mengambil kepala orang dalam kegelapan bagi mereka semudah membalikkan telapak tangan. Mengenai sejarah mereka perlu kembali ke zaman Sengoku Jepun yang penuh pergolakan. Ketika itu, ninja telah campur tangan dalam arena kuasa melalui pembunuhan rahsia dan pengumpulan maklumat berisikan. Dari perjuangan terbuka antara daimyo hinggalah kepada hasil pertempuran penting, bayang-bayang mereka sentiasa ada. Walau bagaimanapun, beberapa abad telah berlalu, organisasi ini bukan sahaja tidak lenyap di telan zaman, malah sebaliknya meluaskan kuasa jenayah mereka ke seluruh dunia dan menyusup ke setiap pelosok. Sehingga hari ini, mereka telah membina rangkaian gergasi secara senyap-senyap di bawah permukaan masyarakat moden. Sebuah empayar bayangan yang kompleks dengan 9 cawangan ninja bawahan. Seperti matriks visual gergasi yang meliputi setiap sudut di seluruh dunia, tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas pembunuhan transnasional dan pelbagai aktiviti haram lain dengan berkesan. Ringkasnya, skop pengaruh dan saiz kuasa mereka begitu meluas sehingga melangkaui imajinasi orang biasa. Dan semua aktiviti gelap ini berada di bawah kawalan langsung Grandmaster Ozunu yang berkhidmat sebagai pemimpin tertinggi seluruh kumpulan. Ahli-ahli mematuhi sepenuhnya perintahnya, menganggap kehendaknya sebagai satu-satunya panduan untuk semua tindakan. Di sebalik kepatuhan ini adalah siri taktik yang mengerikan. Setiap tahun Grandmaster Ozunu akan menghantar bawahannya ke seluruh dunia untuk mencari anak-anak yatim buta yang mempunyai bakat luar biasa tetapi tidak mempunyai tempat bergantung. Dia akan memberitahu mereka, kamu dilahirkan untuk berkhidmat kepadaku dan akan mati juga keranaku apabila kanak-kanak itu dibawa ke pangkalan rahsia kumpulan itu. Apa yang menanti mereka adalah sesi latihan kejam yang ekstrem dengan intensiti tidak berperi kemanusiaan, dari menguji had fizikal hingga mempelajari teknik pembunuhan, dari menggunakan senjata hingga kemahiran menyusup dan melarikan diri. Setiap sesi latihan penuh dengan bahaya dan kesakitan. Hanya kesilapan kecil akan dikenakan hukuman berat. Oleh itu,
Kanak-kanak ini terpaksa menanggung penderitaan fizikal dan mental yang besar tetapi mereka tidak dapat melarikan diri kerana mereka tidak mempunyai saudara mara. Hanya boleh bergantung sepenuhnya kepada organisasi yang telah memberi mereka peluang hidup ini untuk menjadikan mereka patuh sepenuhnya. Kumpulan itu akan terus-menerus mencuci otak mereka setiap hari, menyebabkan mereka dalam ketakutan dan hormat secara beransur-ansur kehilangan diri. Dengan cara ini, kanak-kanak yang dulunya pulus dan sederhana ini akhirnya akan menjadi bidak yang paling setia dan patuh kepada Grandmaster Uzunu. Mereka rela terjebak dalam bahaya demi dia di dunia kegelapan, di antara anak-anak yatim buta yang baru bergabung ini. Grandmaster Uzunu sangat menyayangi seorang remaja dengan pandangan yang tajam yang terkumpul selama bertahun-tahun. Dia segera menyedari perbezaan budak lelaki itu. Jika diasah suatu hari nanti dia pasti akan menjadi bilah tajam kumpulan itu. Oleh itu, Grandmaster sendiri memberikan nama Zairo kepadanya, nama yang melambangkan pewarisan kuasa sebelum latihan rasmi bermula. Grandmaster Uzunu telah menyampaikan semua seni rahsia unik yang telah dia kaji dan kuasai sepanjang hidupnya kepada kanak-kanak ini tanpa menyimpan apa-apa. Dia memberitahu mereka bahawa untuk menjadi pembunuh yang sempurna, mereka mesti mengatasi kawalan badan dan kesakitan. Ini adalah jalan yang perlu untuk menjadi seorang ninja. Kemudian dia mengeluarkan pisau tajam, tanpa ekspresi menggores telapak tangannya. Namun satu pemandangan aneh muncul. Luka yang sepatutnya berdarah mengalir deras tidak mengeluarkan setitik darah pun. Hanya kelihatan Grandmaster memejamkan mata dan mula membaca jampi ninja misteri. Pada masa yang sama dia melambaikan tangan membentuk jampi di udara di atas genggamannya. Apabila dia membuka tapak tangannya lagi, luka tadi telah sembuh sepenuhnya. Inilah jalan ninja. Jalan latihan ninja sangat sukar. Diet harian yang sangat sederhana. Di meja makan sentiasa hanya ada semangkuk mi beras kosong bercampur air kosong yang menyebabkan kanak-kanak sentiasa dalam keadaan separuh kelaparan. Latihan intensif dalam keadaan ini pastinya merupakan cabaran ekstrem terhadap ketahanan fizikal. Tetapi dalam keadaan sukar inilah, tubuh mereka dalam kesukaran terus berubah dan beransur-ansur menyesuaikan diri. Dari situ menjadi lebih lentur dan gigih untuk membentuk tubuh yang kukuh seperti keluli. Di samping itu Grandmaster juga mengaturkan pertarungan satu lawan satu untuk mereka. Melalui mekanisme persaingan siapa yang kuat akan bertahan ini, dia akan memilih kanak-kanak yang mempunyai kualiti fizikal, mental, dan kemahiran bertempur yang cemerlang. Pemenang akan layak mendaki tangga ke puncak, menerima latihan yang lebih kejam. Tetapi apabila gagal, nasib yang menanti mereka selalunya sangat tragis, sama ada dibunuh oleh pemenang, atau diusir dan dihapuskan. Kehilangan peluang latihan masih merupakan hukuman yang lebih ringan. Yang paling tragis adalah kanak-kanak yang ditinggalkan terus untuk hidup atau mati sendiri. Dalam proses ini, segala cara untuk memusnahkan emosi digunakan sepenuhnya. Kanak-kanak diajar untuk membuang semua kelemahan dan belas kasihan, hanya mengekalkan sikap dingin dan ketegasan. Emosi dianggap sebagai beban, kebaikan dianggap sebagai kelemahan. Hari demi hari, tahun demi tahun, jiwa mereka secara beransur-ansur menjadi sekeras keluli dan sedingin ais. Tanpa belas kasihan terhadap hidup atau mati orang lain, dapat dibayangkan betapa dingin dan kejamnya para pembunuh yang akhirnya muncul dari sistem latihan berdarah ini. Menjadi ninja terkemuka adalah sangat sukar. Lihatlah budak lelaki ini. Sejak kecil dia telah berlatih seni bersembunyi dengan gigi. Setiap kali ada sedikit bunyi tapak kaki, dia akan dipukul di tapak kakinya oleh tuannya dengan cambuk. Walaupun dipukul hingga dagingnya koyak dan berdarah, budak lelaki itu masih perlu mengetak giginya menahan kesakitan yang menusuk tulang, menyelesaikan latihan tanpa ketinggalan satu langkah pun. Tetapi pada larut malam, luka mula menyampaikan kesakitan yang menusuk hati. Seolah-olah terdapat bilah tajam yang tidak terkira banyaknya bergolak di bawah tapak kakinya, menyebabkan dia menderita siksaan tetapi hanya boleh mengetak gigi menahannya, menyaksikan keadaan ini. Kakak senior secara diam-diam mengambil salap dan membalut lukanya secara senyap-senyap, walaupun peraturan organisasi sangat ketat dan sama sekali tidak membenarkan ahli untuk menunjukkan emosi. Namun momen kehangatan tersembunyi ini membuat Raizo menyadari bahawa dia bukan hanya alat pembunuh semata, melainkan seorang manusia dari daging dan darah. Seiring waktu Raizo perlahan-lahan dewasa melalui latihan keras yang berkelanjutan, tingkat kesulitan latihan keras juga terus meningkat. Master Uzunu mulai mengatur agar Raizo dan Takeshi melatih kemampuan beradaptasi lingkungan di sebuah dojo yang menggantungkan bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya. Namun Raizo yang memang kurang dalam taktik tajam. Dalam konfrontasi tersebut ia memiliki kesempatan untuk melukai lawan dengan parah tetapi karena belas kasihan ia tidak bertindak kejam. Akibatnya ia gagal karena diserang secara tiba-tiba oleh Takeshi dengan bola api. Raizo mengalami cedera kepala yang parah dan tidak segera bangkit untuk terus bertarung melainkan terbaring telungkup di lantai tidak bergerak. Ini jelas merupakan kesalahan serius yang kedua, kerana Master Uzunu telah mengajar mereka sejak kecil bahawa kelemahan manusia terletak pada tubuh.
Hanya dengan menaklukkan rasa sakit barulah dapat mengatasi batasan tubuh. Untuk menjadi ninja yang berkelayakan, pertama-tama harus memiliki kehendak yang kuat dan daya tahan yang luar biasa. Dapat dengan cepat menyesuaikan diri dan terus bertarung dalam duka atau keadaan sulit apapun. Sikap Raizo sebentar tadi membuat Master Uzunu sangat kecewa. Sejurus itu dia sendiri turun tangan menghukum, menyebabkan Raizo benar-benar merasakan kesakitan yang melampau, perasaan tersiksa yang akan terpahat di hati. Semua abang senior, kakak senior dan adik lelaki percaya bahawa Raizo sukar untuk melepasi malam yang panjang ini. Tetapi mereka tidak tahu bahawa Raizo sedang mengalami transformasi jiwa dan raga. Dia tidak henti-henti merenung dan memahami dalam kesengsaraan, sentiasa mengimbas kembali arahan gurunya di dalam kepala, berusaha mencari peluang untuk menerubus dari siksaan neraka ini. Sehingga keesokan paginya apabila gurunya membuka pintu bilik, hanya kelihatan Raizo duduk tenang dan teguh di hadapan pintu seperti seorang ahli meditasi yang sedang bertapa. Dia jelas telah menguasai rahsia kaedah mengendalikan kesakitan. Sejak itu Master Uzunu telah menetapkan ujian latihan yang unik untuknya. Setiap tahun berikutnya Raizo perlu melepaskan satu deria untuk meningkatkan lagi potensi tubuh dan melatih ketajaman minda. Tahun pertama bermula dengan penglihatan, deria yang paling dia bergantung. Ini bermakna dia akan kehilangan kebergantungan kepada cahaya dan bayang-bayang, hanya boleh bergantung kepada deria lain untuk merasakan dunia luar dan perlu bertarung dengan Takeshi dalam keadaan mata ditutup. Namun apabila tidak lagi disokong oleh penglihatan, reaksi Raizo jelas menjadi sangat perlahan. Dia hanya boleh bergantung pada ingatan dan gerak hati untuk mengelak dengan susah payah. Begitu juga dalam kegagalan berturut-turut. Raizo secara beransur-ansur menyesuaikan diri dengan dunia yang diselubungi kegelapan. Penglihatannya juga menjadi sangat tajam. Dia sudah boleh bergantung pada arah dan kekuatan bunyi untuk menilai dengan tepat lokasi spesifik dan niat tindakan Takeshi dalam pertarungan seterusnya. Raizo secara beransur-ansur mendalami dan menemukan irama pertarungannya sendiri dan tidak lagi kekok seperti pada mulanya. Setiap gerakan yang Takeshi lancarkan, dia dapat dengan mudah menghalang dengan mendengar bunyi untuk membesarkan lokasi dan kelajuan reaksi terus meningkat, bahkan mampu melakukan serangan balas. Pada masa ini, menang atau kalah sudah jelas dan di wajah Master Uzunu juga terpancar ekspresi pengakuan yang jarang berlaku. Pada hari itu, Raizo secara tidak sengaja ternampak Mika secara diam-diam memotong dawai besi yang menghalang pokok dong berkembang. Tindakan ini pasti melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Master Uzunu. Jika dikesan, dia pasti akan dipenjarakan di penjara bawah tanah. Namun Mika tidak peduli sama sekali. Nampaknya dawai besi yang dipotongnya bukan sesuatu yang mengikat pokok mengikut peraturan yang kalah harus menanggung kesakitan fizikal. Ini adalah undang-undang kumpulan sejak dulu lagi, bertujuan untuk membuat setiap ninja dewasa dalam penderitaan dan mendapatkan kekuatan dari kegagalan. Kemudian, Master Uzunu menghulurkan sebilah pisau tajam memberi isyarat kepada Mika untuk menikam yang kalah. Dia teragak-agak menerima pisau itu, memandang rakan seperjuangannya yang terbaring di tanah berlumuran darah. Akhirnya masih tidak sanggup dan membuang pisau itu, wajah Master Uzunu serta-merta menjadi muram. Terlihat Master Uzunu mengambil pisau itu lalu mengelah wajah Mika dengan kuat, serta-merta menciptakan luka yang berdarah. Namun hukuman tidak berhenti di situ. Selepas itu dia dipaksa dikurung di dalam sangkar bulu yang sangat sempit terdedah kepada cahaya matahari terik. Di dalamnya anggota badan sama sekali tidak dapat diluruskan. Bukan sahaja tiada makanan, malah setitik air pun tidak boleh diminum. Sehingga malam menjelang, Raizo baru berkesempatan menyelinap ke sisi sangkar bulu dalam kegelapan, seperti waktu kecil menghantar air ke mulut Mika. Dia menasihatinya untuk menyerah melawan Master Uzunu. Namun beberapa hari kemudian pada suatu malam hujan, bunyi bising yang kuat telah mengejutkan Raizo dari tidurnya. Dia mengikut kebiasaan melihat ke arah katil Mika di seberang tetapi hanya melihat katil kosong. Tanpa berfikir panjang dia segera keluar mencari dan mendapati Mika berniat untuk melarikan diri. Mika tidak mahu kembali ke kehidupan tanpa cahaya itu lagi. Dia dengan sungguh-sungguh mengajak Raizo untuk bersama-sama melepaskan diri dari lautan penderitaan mencari dunia milik mereka berdua. Namun Raizo memilih untuk tinggal kerana klan Uzunu telah lama menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Mendengar jawapan Raizo, sekilas kekecewaan terpancar di mata Mika. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya perlahan-lahan mendekat meninggalkan ciuman penuh makna di pipi Raizo. Setelah berpisah dia memanjat pagar dan melarikan diri dengan gila-gilaan di antara hutan dan gunung. Namun untuk melarikan diri dengan jayanya bagaimana mungkin mudah. Patroli klan Uzunu seperti jarang langit dan bumi ada di mana-mana. Dalam sekelip mata jejaknya telah dikesan hampir serta-merta dan ninja yang tidak terkira banyaknya dari 4 penjuru menyerbu dan mengepungnya. Keesokan harinya Mika diikat pada tiang lambang penghinaan. Mengikut arahan Master Uzunu, Takeshi serta-merta mengangkat pedang ninjanya tanpa teragak-agak. Hujung pedang menikam terus ke jantung Mika. Selepas satu jeritan yang menyayat hati,
Mika tidak bernafas lagi. Raizo menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri dengan kebencian yang membara di hatinya. Sumpah untuk membalas dendam sejak itu telah berakar umbi dalam hatinya. Bertahun-tahun kemudian, Raizo yang tidak berdaya menyaksikan Mika dibunuh, kini telah berubah sepenuhnya menjadi ninja yang berkelayakan. Untuk menguji hasil pembelajarannya selama bertahun-tahun, Master Ozuno memutuskan untuk memberinya misi yang sangat mencabar dan sukar. Sasaran misi membawa balik jam tangan emas kepadaku. Adegan bertukar kepada Samsung berkod, memakai jam tangan emas dan menghisap cerut sedang membuang air kecil. Tidak jauh dari situ, Raizo menyamar sebagai pekerja pembersihan mendekati secara senyap. Dalam tindakan kali ini, dia telah meninggalkan senjata biasa, hanya menyembunyikan sebilah pisau tipis di lengan bajunya, kemudian mengambil kesempatan ketika lawan leka. Dia tiba-tiba menusuk pisau itu dengan kuat ke leher Samsung. Tidak sangka lawan membalas dengan pukulan pusingan, terus memukulnya hingga dia muntah darah. Aku pun tuh. Kekuatan penjahat ini setara dengan Kingpin dari Marvel. Dia bukan sahaja mempunyai kekuatan yang tidak terhingga, malah walaupun ditikam berkali-kali dan berlumuran darah, dia tetap kelihatan tidak terjejas. Raizo dipukul oleh penjahat itu sehingga pening dan berlumuran darah. Dia hanya mampu menggenggam erat senjata kecil di tangannya dan menikam lawannya dengan panik. Walaupun pisau kecil, setiap tikaman adalah maut. Akhirnya, penjahat itu kehilangan sepenuhnya keupayaan untuk melawan kerana keletihan yang teruk. Raizo merebut peluang keemasan ini dan berjaya melancarkan serangan balas yang hebat. Tetapi pada masa ini, apa yang Raizo rasakan dalam hatinya bukanlah kemuliaan kemenangan seperti yang dikatakan oleh gurunya. Sebaliknya dia dikuasai oleh rasa takut dan bersalah yang kuat. Mengimbas kembali bagaimana dia tadi tenggelam dalam keganasan, kehilangan akal, matanya penuh dengan niat membunuh. Seolah-olah dia bukan lagi Raizo dengan pemikiran dan perasaannya sendiri, tetapi telah berubah menjadi orang lain. Sebuah mesin pembunuh yang dikuasai oleh kemarahan dan naluri untuk terus hidup. Malah dia sendiri merasakan wajahnya menakutkan dan menimbulkan rasa seram. Raizo tidak dapat menahan keinginan untuk melarikan diri. Tetapi dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, dia sama sekali tidak dapat menghadapi seluruh klan Ozuno. Oleh itu, dia terpaksa terus bersabar untuk menguji kesetiaan Raizo. Gurunya telah membawa seorang ninja wanita yang melarikan diri di hadapannya. Dengan wajah yang serius dan penuh kebenaran, dia mengumumkan bahawa dia akan menganugerahkan Raizo kehormatan untuk melaksanakan hukuman itu. Adegan ini serta-merta mengingatkan Raizo akan kekejaman Abang Sulung terhadap kakak junior bertahun-tahun yang lalu. Adegan itu kelihatan jelas di hadapannya. Dan pada masa ini, ninja wanita itu sedang berlutut di hadapannya, memandangnya dengan pandangan putus asa dan memohon yang sama. Raizo tahu jauh di dalam hatinya bahawa gurunya memaksanya untuk sekali lagi menahan perasaannya sendiri. Dia menggenggam erat senjatanya tetapi tidak dapat bertindak kerana dia sedar sepenuhnya bahawa jika dia membunuh wanita itu bermakna dia sendiri yang akan membunuh bayang-bayang terakhir kakak junior. Ini akan menjadi pemusnahan sepenuhnya sisa-sisa perasaan terakhir jauh di dalam dirinya. Oleh itu, Raizo memilih untuk melawan, dan pada saat ini dia juga berubah daripada alat yang dikawal menjadi manusia yang mempunyai emosi dan hati nurani. Atas arahan gurunya, ninja di sekelilingnya segera menghunus pedang dan menyerang Raizo. Walaupun Raizo berusaha sedaya upaya menghayun senjata yang paling dia mahir untuk mencari jalan keluar, namun akhirnya dia seorang diri tidak mampu melawan ramai. Raizo dengan cepat mengalami banyak luka tebasan pedang. Darah mengalir deras, tubuhnya tidak dapat menopang lagi dan dia rebah. Pada saat itu, dia seolah-olah melihat maut memanggilnya. Namun, memikirkan ketidakadilan kakak junior yang belum terungkai, dia tidak rela. Dia berusaha keras untuk bangun ingin berjuang hingga mati. Tetapi detik berikutnya, puluhan shuriken seperti hujan lebat menerpa, serta-merta menembusi tubuhnya setelah kesakitan menusuk seluruh badan Raizo kehilangan keseimbangan. Tidak dapat mengawal dirinya, dia dengan cepat jatuh dari bumbung bangunan setinggi ratusan meter. Mungkin nasibnya belum berakhir dan di bawahnya kebetulan adalah sebuah tasik. Setelah terlepas dari maut, Raizo memulakan hidup dalam buangan yang pahit dan panjang. Dia bersembunyi di Berlin, menyusup ke sudut-sudut tersembunyi bandar ini. Sepanjang tempuh itu, dia tidak henti-henti melatih dirinya. Setiap hari, dia sentiasa menekan kuat kedua tapak tangannya pada papan keruli berduri, melakukan 10,000 kali tekan tubi posisi tangan. Hanya untuk melatih kekuatan teras. Setelah selesai dia cepat-cepat makan semangkuk mie beras campur air kosong untuk memulihkan sedikit tenaga. Kemudian dia segera berlatih seni ninja dan melibas rantai sekurang-kurangnya ribuan kali. Akhirnya adalah teknik shuriken, kemahiran yang tidak boleh kekurangan bagi seorang ninja. Lebih 20 tahun atau lebih dari 7,000 siang dan malam, gerakan lemparan yang sama telah Raizo ulangi berkali-kali. Kini memori otaknya telah sebati dan berakar umbi. Walaupun matanya ditutup dia masih boleh membuat shuriken mengenai sasaran tanpa meleset walau seinci. Menunjukkan gaya seorang ninja terkemuka,
tetapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun Raizo telah cukup berhati-hati, dia masih tidak dapat menyembunyikan jejaknya sepenuhnya. Berhadapan dengan tawaran bantuan daripada seorang wanita cantik yang mempesonakan, orang biasa pasti sudah terpikat dengan daya tarikannya dan sukar untuk melepaskan diri. Namun Raizo tidak terpengaruh sedikitpun. Dia segera melihat identiti pihak lawan, orang dari klan mana dalam 9 klan. Wanita cantik itu melihat rancangannya terbongkar dan tidak lagi menyembunyikannya, terus menghunus pisau dan menikam tepat ke titik lemah Raizo. Namun jelas dia telah memandang rendah kekuatan Raizo. Tepat pada saat itu pemilik kedai mendengar bunyi perkelahian dan tergesa-gesa keluar dari bilik belakang. Di tempat kejadian tidak ada seorang pun, hanya sebuah mesin basuh yang bergetar tanpa henti. Pemilik kedai mendekat dengan curiga untuk memeriksa, hanya melihat wanita cantik yang tadi berkelahi dengan Raizo. Kini dia telah dimasukkan ke dalam mesin basuh. Kebelakangan ini kes pembunuhan aneh berturut-turut berlaku. Organisasi polis Eropah dengan cepat menyedari sesuatu yang tidak normal. Ejen wanita Mika yang ingin tahu mula menyiasat. Hasilnya, dia menemui corak yang pelik, iaitu setiap kali seorang tokoh penting dibunuh, akan ada transaksi pemindahan wang melebihi $1,000,000 Amerika muncul. Mika menyedari bahawa perkara ini pasti tidak mudah, oleh itu dia segera pergi melawat isteri seorang kaki tangan agensi keselamatan negara yang telah dibunuh melalui perbualan dengan wanita ini. Dia diberitahu bahawa kaki tangan tersebut hanya kerana menyiasat beberapa perkara yang tidak sepatutnya terlibat telah dipaksa berhenti kerja. Sejak itu keadaan mentalnya merosot dengan cepat, menjadi sangat tidak stabil malah mencurigai pelbagai perkara. Setiap pintu dan tingkap di rumah dikunci dengan 2 lapisan keselamatan. Selain itu, dia memasang sejumlah besar kamera, penderia gerakan, dan lampu surut yang terang di sekeliling rumah. Tiada siapa yang berani bertanya tentang itu. Semua orang menjauhkan diri. Hanya Mika yang cukup berani untuk menyiasat lebih lanjut. Isteri itu sangat kagum dengan keberaniannya, lalu menyerahkan kepadanya satu fail rahsia dan pita rakaman yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal dunia. Setelah mendapat petunjuk, Mika membawa kotak itu pulang. Di dalam kotak itu penuh dengan dokumen berkaitan sejarah dan asal-usul klan Uzunu. Satu fail tebal mencatat pelbagai maklumat tentang klan misteri ini dari penubuhannya hingga sekarang. Manakala rakaman video pula menunjukkan adegan ninja menyerang rumah kaki tangan tersebut yang direkam oleh kamera pengawasan. Di dalamnya ada seorang berpakaian hitam sedang menghalang ninja-ninja ini. Zoom masuk skrin dan perhatikan baik-baik. Orang berpakaian hitam itu tidak lain dan tidak bukan adalah Raizo. Rupa-rupanya dia dan kaki tangan ini pernah mengadakan rundingan kerjasama. Tetapi malangnya Raizo akhirnya tidak dapat melindungi kaki tangan ini. Apabila siasatan semakin mendalam, atasan yang pernah memberi kuasa penyiasatan kepada Mika turut tiba-tiba menjadi sasaran. Mula-mula kaki tangan Kementerian Dalam Negeri kemudian ejen agensi keselamatan negara. Selepas itu, kaki tangan CIA turut disasarkan secara bergilir-gilir. Malah tentera juga datang pada masa ini. Tiada seorang pun daripada mereka terkecuali. Semuanya menggeledah pejabat atasan dengan teliti. Jelas sekali pengaruh klan Uzunu telah menembusi tahap politik. Tindakan mendadak jabatan-jabatan ini pasti bukan kebetulan tetapi mesti ada sokongan kerajaan di belakangnya. Mika telah mendengar amaran atasannya dan memutuskan untuk pulang mengemaskan barang-barang untuk melarikan diri. Namun apabila dia pulang ke rumah, dia mendapati kawasan yang luas di sekelilingnya kebetulan terputus bekalan elektrik pada masa ini. Seluruh jalan raya diselubungi kegelapan, walaupun ada sedikit keraguan di hatinya, namun dia tetap dengan harapan melangkah masuk ke rumah. Di bawah cahaya sama lampu sulu dia mula mengemaskan barang, tepat ketika dia menyangka semuanya akan berjalan lancar. Dalam sekelip mata berpaling, dia mendapati entah sejak bila ada sepucuk surat di atas beg pakaiannya. Dia baru saja mendedahkan sedikit kebenatan sudah mengundang bahaya maut. Pihak lawan malah telah menghantar 2 gelombang ninja terkemuka untuk membunuhnya dalam saat genting ini. Raizo muncul tepat pada masanya dengan mudah mengalahkan setiap ninja gelombang pertama tanpa sedikit pun tenaga. Apabila gelombang kedua ninja tiba di tempat kejadian, hanya tinggal sepihan mayat tanpa anggota badan yang bertaburan di mana-mana. Namun Raizo sedar bahaya belum hilang. Gelombang kedua musuh boleh mengejar bila-bila masa. Dia membawa Mika yang terkejut ke sebuah hotel yang tidak begitu menonjol. Sebaik sahaja masuk ke bilik Raizo, sudah berjaga-jaga memeriksa sekeliling. Setelah memastikan selamat, barulah dia memberi isyarat kepada ejen wanita itu untuk mandi. Apabila dia selesai mandi dan keluar, Raizo sudah menyalakan sebatang rokok. Kemudian dia membiarkan asap rokok menyebar ke seluruh tubuh Mika. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau badan yang masih melekat padanya. Perlu diketahui bahawa deria bau ninja jauh lebih tajam daripada anjing pemburu. Sebab Raizo menyelamatkannya sebenarnya adalah harapan untuk dapat bekerjasama dengan Europol bagi menentang kumpulan ninja Uzunu yang berkuasa kerana sukar untuk berjaya berjuang sendirian. Mika juga bersetuju dengan cadangannya. Jadi dia membawa Raizo berjumpa dengan atasannya.
Tetapi saat berikutnya lampu tiba-tiba menyala di sekeliling. Dalam sekelip mata ramai polis Eropah yang memegang pistol elektrik dan pelbagai senjata lain menyerbu dari 4 arah. Sebelum sempat bertindak balas, beberapa aliran elektrik telah mengenai badannya dan Raizo terus pingsan akibat kejutan elektrik dan ditangkap di tempat kejadian. Rupa-rupanya atasan Mika telah menerima tekanan daripada pihak atasan, jadi dia terpaksa menangkap Raizo. Bukan sahaja dalaman Europol yang korup, malah ahli politik dari banyak negara juga telah mengeluarkan waran tangkap untuk Raizo. Sesiapa yang dapat menangkapnya terlebih dahulu akan menerima rahmat daripada Guru Uzunu. Dan di sebalik rahmat ini terdapat kepentingan dan kuasa yang besar, cukup untuk membuat sesiapa sahaja menjadi gila dan bergegas mengejar. Untuk melindungi Mika, atasannya terpaksa berkompromi. Perkara paling mendesak ialah mencari pengkhianat yang telah menyusup ke dalam. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengambil inisiatif dan merangka langkah seterusnya. Jika kamu menghadapi masalah, buka ini. Sejurus selepas kata-kata itu diucapkan, lampu tiba-tiba padam dan seluruh ruang segera tenggelam dalam kegelapan pekat sehingga tiada apa-apa yang dapat dilihat. Gelombang ninja kedua muncul secara senyap dalam kegelapan. Dalam masa kurang dari seminit, sebahagian besar polis Eropah telah dibunuh oleh ninja. Walaupun setiap orang memakai peralatan penglihatan malam yang canggih, mereka masih tidak dapat menangkap bayangan ninja. Mereka kadang-kadang terbang dari atas, kadang-kadang tiba-tiba menerkam dari sudut tersembunyi. Bila tajam di tangan mereka berkilat dingin dan serta-merta seseorang jatuh. Mika melihat ini dan tergesa-gesa mengambil kunci dari pengawal yang telah terkorban. Kemudian bergegas ke penjara untuk membuka kunci Raizo. Tidak lama kemudian kedua-dua mereka melarikan diri dari penjara. Raizo tiba-tiba berhenti. Dia merasakan puluhan aura muncul di sekelilingnya. Aura-aura ini berbeza kekuatan tetapi semuanya membawa aura dingin yang membekukan. Selepas Mika naik ke tingkat atas, ninja-ninja yang bersembunyi dalam bayang-bayang muncul satu persatu. Mereka semua adalah abang dan adik seperguruan yang telah berlatih bersamanya sejak kecil. Namun kini mereka terpaksa berhadapan di medan perang. Raizo tidak ada jalan keluar. Dia menghunus senjata utamanya iaitu sabit berantai dan secara aktif menyerbu ke arah kerumunan musuh. Sabit berantai adalah salah satu senjata seni bela diri yang paling mudah dikenali dalam sejarah senjata tajam Jepun. Prototipinya sebenarnya adalah sabit pertanian. Ini adalah senjata yang dibangunkan khas untuk menghadapi pedang samurai. Rantai itu panjangnya kira-kira 2-4 meter dengan hujung disambung kepada tukul logam yang berat. Kelebihannya terletak pada sokongan antara panjang dan pendek. Menggabungkan lembut dan keras, ia boleh dipanjangkan semasa menyerang. Apabila bertahan, ia boleh dipendekkan. Ia fleksibel dan tidak dapat dijangka. Terutama dalam ruang sempit atau apabila berhadapan dengan banyak musuh. Kelebihan sabit berantai menjadi lebih jelas. Apabila musuh menghampiri dengan pedang samurai, pengguna hanya perlu mengayunkan rantai agar tukul di hujung rantai melilit badan pedang musuh. Menggunakan daya emparan untuk melucutkan senjata dan mengambil kesempatan itu untuk merapatkan jarak. Kemudian menggunakan sabit untuk memotong leher. Tetapi mengendalikan sabit berantai sama sekali bukan perkara yang mudah. Sabit berantai memerlukan kemahiran yang sangat tinggi daripada penggunanya. Orang baru suka untuk mahir. Sedikit kesilapan boleh membahayakan diri sendiri. Tetapi setelah mahir, ia pasti akan menjadi senjata maut yang membuat musuh gerun mendengarnya dan Raizo adalah seorang yang handal seperti itu. Untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan sabit berantai, selain mahir dalam sabit berantai, dia juga menggunakan pedang samurai dengan mahir. Tidak berlebihan jika dikatakan dia adalah seorang pahlawan eksagon yang serba boleh. Selekat pertempuran sengit, Raizo cedera parah, seluruh badannya berlumuran darah. Ninja-ninja yang dihantar oleh Guru Uzunu untuk berhadapan dengannya semuanya mempunyai kekuatan luar biasa. Mereka adalah pakar terkemuka dan bilangannya sangat banyak. Mereka terus menyerbu dan menerpa Raizo dengan ganas. Membunuh satu gelombang kemudian muncul gelombang lain tanpa henti. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh semuanya. Situasi semakin tidak menguntungkan baginya. Raizo terpaksa menghindari serangan utama mereka. Dia menahan luka-lukanya dan lari mati-matian ke jalan. Malitina juga membawa sekumpulan ninja tangkas mengejar rapat. Raizo berlari menyelamatkan diri, sambil memanfaatkan lalu lintas kenderaan untuk berputar dan melancarkan serangan balas. Cuma, pertempuran sengit sebelum itu telah menyebabkan banyak tenaga Raizo habis. Kini dia sepenuhnya bergantung pada adrenalin yang melonjak untuk bertahan. Kelemahannya juga semakin jelas. 1 minit cuai dia terkena satu libasan maut. Darah segar serta-merta mengalir tanpa henti dari luka yang hampir membelahnya dua. Malitina melihat ini dan serta-merta mengambil kesempatan untuk menyerbu. Raizo cuba bertahan dengan keazaman yang kuat, tepat ketika kedua-dua mereka sedang berlawan pedang. Sebuah kereta tiba-tiba meluru ke arah mereka, melanggar kedua-duanya sehingga mereka terjatuh. Raizo yang terbaring di tanah sudah tidak berdaya lagi untuk melawan. Sementara itu, Malitina sedang melangkah selangkah demi selangkah ke arahnya. Dalam saat genting, Mika secara tiba-tiba menekan brek kecemasan.
memusing steering sehingga bahagian belakang kereta terbabas lalu melanggar maliti naat. Raizo menyelip badannya yang cedera dengan susah payah memanjat masuk ke dalam kereta. Selepas berjaya meninggalkan ninja, kesedaran Raizo hampir hilang. Sebelum jatuh koma, dia berpesan kepada Mika agar tidak membawanya ke hospital sama sekali. Maka, setelah melaporkan secara ringkas situasi semasa kepada atasannya, Mika memandu ke sebuah hotel terpencil mengikut kehendak Raizo untuk membiarkan dia pulih dari kecederaan di sana. Sebaik sahaja peranti penentu lokasi diaktifkan. Isyarat itu serta-merta diterima oleh atasannya, yang kemudian memberitahu polis pasukan khas antarabangsa melalui saluran yang disulitkan. Rupa-rupanya Mika telah memberi Raizo menelan peranti penentu lokasi. Dia sengaja meninggalkan bau untuk memancing ninja. Selagi ninja membawa Raizo kembali ke pangkalan Ozunu, peranti penentu lokasi yang tersembunyi di dalam badannya akan memainkan peranan penting. Dan polis pasukan khas antarabangsa telah bersedia menunggu. Sebaik sahaja isyarat penentu lokasi stabil di pangkalan kumpulan itu, mereka akan bertindak dengan pantas untuk menumpaskan musuh. Pada masa ini, di dalam bahagian belakang sebuah kereta yang sedang bergerak, Raizo perlahan-lahan pulih kesedarannya. Dia melihat sekelilingnya gelap gelita. Hanya ada bunyi enjin kereta dan bunyi tayar bergeser dengan tanah. Mengambil kesempatan ini, Raizo mula menggerakkan Ozunu Ninjutsu yang pernah diajarkan oleh guru Ozunu kepadanya. Dia memejamkan mata, berusaha menyingkirkan segala gangguan di sekeliling, membiarkan dirinya tenggelam dalam ketenangan dalaman. Nafasnya beransur-ansur menjadi teratur dan dalam. Mindanya sangat fokus dan mulutnya menggumamkan mantira. Kedua tangannya juga membentuk mudra 9 tanda. Mengikut bacaan mantira, satu aliran kuasa misteri melonjak dalam tubuhnya. Sejurus selepas itu, lukanya mula sembuh dengan kelajuan yang dapat dilihat dengan mata kasar. Darah juga beransur-ansur berhenti mengalir. Masa berlalu setiap minit dan setiap saat. Maliti Naat seolah-olah tidak menyedari perubahan Raizo. Setelah tiba di markas besar, Raizo diikat kemas dan dibawa ke hadapan gurunya. Serta-merta sebaldi air sejuk dicurahkan ke atas kepala Raizo dan dia terus sedar. Pada masa ini dia telah diikat ketat pada tiang penyiksaan. Malam ini kita akan membalas dendam untuk abang dan kakak kita. Setelah berkata demikian, guru Ozunu perlahan-lahan menghampiri Raizo dan melancarkan satu serangan menembusi perut. Ini adalah ninjutsu yang telah digunakan bertahun-tahun dahulu untuk menghukum Raizo. Serangan ini walaupun tidak membawa maut tetapi boleh menyebabkan seseorang merasakan kesakitan yang melampau tanpa meninggalkan luka luaran yang jelas. Melalui mengatupkan 5 jari menjadi bentuk kon. Kemudian menggunakan hujung jari untuk menusuk terus ke plexus solaris di hujung tulang dada yang bersilang dengan kawasan perut. Ini adalah kawasan yang sangat sensitif pada tubuh yang padat dengan saraf. Setelah diserang dengan kuat akan segera merasa sakit yang tidak tertahankan dan seteguk darah segar menyembur dari mulutnya. Sebuah alat penentu lokasi kecil juga terpelanting keluar. Barulah saat itu mereka menyedari bahawa mereka telah ditipu. Seterusnya pintu dipecah secara paksa oleh pasukan khas. Beberapa buah kenderaan berperisai berbaris masuk. Penembak tepat terkemuka di hadapan melepaskan tembakan bertubi-tubi seperti hujan. Pada masa yang sama pasukan khas di belakang melemparkan bom tangan yang menyebabkan pening yang sangat kuat. Cahaya menyilaukan serta-merta meliputi seluruh tempat kejadian. Ninja yang tidak bersedia terkejut dengan serangan mendadak dan kuat ini menyebabkan formasi mereka kucak-kacir. Sebelum ini mereka masih boleh bersembunyi dalam kegelapan. Tetapi kini di bawah cahaya terang dan tembakan padu, semuanya terdedah dan tidak dapat bersembunyi. Kelebihan pertempuran jarak dekat yang mereka banggakan juga hilang sepenuhnya di bawah tembakan kuat dan sekatan ketat pasukan khas. Pada masa ini, ninja-ninja itu benar-benar panik ingin melarikan diri tetapi tidak dapat mencari tempat persembunyian. Situasi sudah jelas. Pemusnahan musuh hanya tinggal masalah masa. Mika cepat-cepat melepaskan ikatan Raizo. Setelah mendapatkan kebebasannya, dia tidak mengindahkan lukanya, serta-merta mencari Maliti Naat yang telah membunuh Maliti Naat. Di sekelilingnya ada 4 murid dari puak yang sama mengepungnya. Setiap daripada mereka adalah mahaguru antara mahaguru. Setelah menyelesaikan 4 pengawal besar, Raizo akhirnya menyambut saat membalas dendam untuk Maliti Naat. Raizo yang teruja ketika itu tidak kurang daripada seorang maharaja yang memegang tampuk kekuasaan. Tuhan pun akan tunduk kepadanya dalam masa 30 saat. Tidak sampai beberapa jurus, Malaking Kuya telah dipotong kedua-dua tangannya. Lehernya dihiris dan mati. Setelah melepaskan kebencian yang mendalam di hatinya, Raizo tidak berhenti. Dia berpaling menghadapi syaitan sebenar dalam kegelapan. Guru Ozunu, Grandmaster Ninja yang telah membentuknya menjadi senjata. 20 tahun yang lalu Raizo yang masih kecil telah dibawa masuk ke dunia gelap ini. Guru telah menggunakan cara kejam untuk mengajar Raizo mengawal kesakitan, menyebabkannya menderita penyiksaan tidak berperi kemanusiaan selama banyak siang dan malam. Kini Raizo berdiri di sini. Dia bukan lagi boneka yang dikawal seperti dahulu. Dia ingin guru yang dihormati ini merasai sendiri apa itu kesakitan sebenar, hanya dalam satu saat pertempuran. Lawan di hadapannya jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan.
Pada ketika ini, Guru Uzunu bangun dan tiba-tiba menghilang seperti hantu ke dalam kegelapan. Seterusnya dia muncul di belakang Raizo dan memotong kuat di belakangnya. Jarak antara kedua-dua mereka jelas tidak sama sekali. Guru Uzunu mengambil kesempatan untuk melancarkan tumbukan kuat yang terus melambungkan Raizo beberapa meter. Tidak kira apapun gerakan Raizo. Guru Uzunu sentiasa mudah melumpuhkannya seolah-olah dia mengetahui setiap gerakan Raizo. Raizo tidak berpuas hati. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian berdiri teguh dengan kedua-dua kaki terbuka dan lutut sedikit membengkok. Kedua-dua tangannya menggenggam erat hulu pedang, menumpukan Chi ke dalam danan. Setelah kembali ke posisi asal, mereka berdua segera terlibat dalam pertempuran pedang sengit di sebalik pintu gelangsar. Dalam ruang yang sempit, kilauan pedang memancar-mancar, bayangan pedang yang padat serentak memancarkan titisan darah segar, tepat ketika Raizo mengayunkan pedangnya ke arah Guru Uzunu. Bayangan Guru Uzunu hilang di udara seperti kepulan asap ringan. Raizo terkejut tetapi sudah awal berjaga-jaga. Berkat pengalaman sebelumnya, dia cepat berbalik membalas. Kali ini reaksinya cukup cepat dan ringan. Dan dia telah melancarkan serangan ganas terhadap gurunya bahkan tanpa menunjukkan kelemahan. Kedua-duanya berlawan pedang. Ilmu pedang yang berubah-ubah tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya buat sementara waktu. Pada ketika ini Raizo tiba-tiba mendapat idea. Memberi Guru Uzunu merasai perasaan tusukan perut. Guru Uzunu mengeluh kecil dan memuntahkan seteguk darah lama. Raizo mengambil kesempatan itu untuk melancarkan tendangan pusing Thomas yang kuat. Tetapi siapa sangka Guru Uzunu pulih dengan sangat cepat. Dalam sekelip mata, dia telah menyesuaikan diri dan memotong kuat Raizo. Raizo baru saja hendak meneruskan pertarungan. Guru Uzunu pula menggunakan teknik bayangan untuk menghilang tanpa jejak. Inilah tahap tertinggi yang telah dicapai oleh Guru Uzunu yang sekarang. Ia juga merupakan sifat sebenar ninja. Gerak-geri yang tidak menentu seperti bayangan, seolah-olah nyata dan ilusi yang sukar dibezakan. Dengan kemahiran yang Raizo miliki sekarang dan pemahamannya tentang jalan ninja, masih terdapat jurang yang tidak dapat diatasi antara dia dan Guru Uzunu. Ini adalah tahap yang belum dapat dicapai olehnya sekarang, tepat ketika Guru Uzunu hendak membunuhnya. Mika sempat menembak 2 butir peluru menyelamatkan Raizo. Guru Uzunu yang terganggu oleh kejadian tidak terduga itu meledak marah. Kelihatan bayang-bayang Guru Uzunu tiba-tiba berkelip dan bertukar menjadi bayangan hantu yang mengelilingi belakang Mika. Sebelum sempat Mika bertindak balas, hujung pisau telah menembusi jantungnya. Sama ada Maliti Naat yang lembut dahulu atau Mika yang kini terbaring dalam genangan darah. Mereka berdua adalah satu-satunya cahaya hangat dan kasih sayang yang tinggal bagi Raizo di dunia ini. Kini kedua-duanya telah mati di bawah bilah pisau gurunya. Namun Raizo tidak serta-merta jatuh ke dalam kemarahan yang gila. Sebaliknya, rasa sakit yang menusuk hati ini sedikit demi sedikit telah merangsang kekuatan tersembunyi jauh di dalam dirinya. Guru Uzunu terkejut. Dia sama sekali tidak dapat merasakan di mana Raizo berada sebelum ini. Ninjutsu yang Guru Uzunu latih sentiasa menekankan aspek dalaman, mencapai tahap kekosongan tanpa pemikiran. Berpendapat bahawa hanya apabila segala gangguan dihapuskan barulah seseorang dapat mencapai penyembunyian dan ledakan kelajuan yang optimum dalam pertempuran. Namun, Raizo pada ketika ini telah melanggar peraturan, mengambil jalan sendiri dan memahami kebenaran seni yang dikawal oleh niat. Ini adalah jurus-jurus unik yang didorong oleh kerinduan terhadap Maliti Naat dan Mika. Hubungan emosi ini di mata gurunya adalah kelemahan, tetapi ia menjadi faktor utama kebangkitan Raizo. Ini juga membuktikan bahawa sifat manusia tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Apabila pertempuran dendam berakhir, Raizo yang penuh kesedihan menyangka Mika telah mati di bawah tikaman maut Guru Uzunu. Dia memeluknya erat sambil perlahan-lahan keluar dari dojo. Namun, apabila diperiksa dengan lebih teliti, dia mendapati Mika masih mempunyai tanda-tanda kehidupan yang lemah. Rupa-rupanya dia juga seorang yang mempunyai jantung di sebelah kanan. Sangat jarang berlaku, tikaman Guru Uzunu tidak benar-benar mengenai tempat yang berbahaya. Melihat Mika selamat, Raizo diam-diam berpaling dan pergi. Sifat operasi klan Uzunu dalam filem Ninja Assassin adalah seperti kiasan gelap tentang sistem diktator. Organisasi ganas yang menyamar sebagai budaya ninja ini bergantung pada manipulasi psikologi dan latihan fizikal seperti barisan pengeluaran industri yang mengubah manusia menjadi alat pembunuh. Oleh kerana ahli-ahli perlu menjalani latihan berintensiti tinggi setiap hari dan rejim kerja 996 dalam masyarakat moden adalah sama persis. Kedua-duanya menggunakan keganasan bersistem untuk menghancurkan emosi dan maruah peribadi. Namun, filem ini bukan sahaja berhenti pada lapisan penceritaan balas dendam yang ringkas, tetapi melalui perjalanan kelahiran semula Raizo dalam darah dan api. Ia telah menyentuh proposisi falsafah yang lebih mendalam. Apabila keganasan menjadi cara komunikasi dan perjuangan yang paling biasa bagi seseorang, bagaimana untuk memecahkan kebiasaan ini dan menggunakan kaedah tanpa kekerasan untuk menafsirkan kebenaran kebebasan? Apabila sistem tempat anda hidup mengubah anda menjadi raksasa yang tidak berperi kemanusiaan, adakah anda masih teguh berpegang pada batasan terakhir dalam diri?
dan bermaruah meneruskan sisa hidup sebagai seorang manusia? Pengarah pada bahagian akhir telah memberikan jawapan yang penuh dengan falsafah timur. Raizo telah membuang jam tangan emas yang melambangkan kemuliaan dan ikatan masa lalu, memutuskan sepenuhnya hubungan dengan masa lalu yang penuh kekerasan. Namun dia tidak memilih untuk bersembunyi dan melarikan diri dari realiti. Dia memotong tali besi yang mengikat pokok anggur. Menyaksikan sendiri saat kehidupan merebut kembali kebebasan, tetapi tidak cuba campur tangan untuk memberikan takdir kehidupan baru. Akhirnya dia berdiri di atas dinding yang runtuh memandang jauh ke arah kaki langit yang tidak berkesudahan. Keseluruhan adegan itu menolak untuk memberikan destinasi penyelamat yang jelas. Reka bentuk cerita yang tidak lengkap ini telah membongkar logik tertutup karma baik dan buruk dalam filem aksi tradisional, memecahkan jangkaan penonton tentang kesudahan biasa. Sebenarnya kebebasan tidak pernah menjadi destinasi yang boleh dicapai sekali dan selamanya, melainkan proses sukar yang berterusan untuk membebaskan diri dari belenggu. Setiap usaha untuk melepaskan diri meninggalkan parut baru di tubuh, tetapi setiap parut membuktikan bahawa walaupun di bawah tekanan berat sistem kekerasan, kemanusiaan masih boleh tumbuh dengan gigit dan liar di celah-celah kecil. Nilai sebuah filem terletak pada reputasinya, manakala nilai sebuah ulasan filem terletak pada perasaan. Kisah hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana menonton filem ini. Apa pendapat anda tentang filem ini? Sila komen di bawah.